Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. So hari ni aku ada dengan motor Aveta Nova 250. Ini adalah yang versi, technically dia ada satu versi je lah, tapi dia ada datang dengan satu lagi yang colour lain, Nordic Blue, yang tu 680 unit saja. So ini adalah motor maxi scooter yang bersasarkan kepada 250cc, 25.5 horsepower, 23 Nm torque. Lepas tu harga dia adalah dalam lingkungan 14,388 masa dia keluar. So ni korang nampak, motor ni ada ABS depan belakang. Tayar depan adalah brand CS, tayar adalah brand CST depan belakang. Depan 14 inci, belakang 13 inci. Depan 120/70, belakang ialah 130/70. Korang tengok dia punya side. Ini adalah motor maxi scooter. Depan belakang guna LED. Ada headlight dia adalah menggunakan projector headlight. Ini ada punya DRL. Signal dia integrated. Tapi yang model ni yang aku dapat ni, dia dah ada sedikit upgrade dari segi dia punya brake, side mirror dan suspension belakang. Braking dia menggunakan 4 piston caliper dekat depan dan 2 piston caliper dekat belakang. So kalau korang nak tahu, kalau yang standard punya, dia punya absorber ni terbalik, tapi yang ni dia guna RCB punya. Dia guna ni RCB premium part. So sedikit berbeza lah. Dan dia dah ada box. Ni pun daripada, bukan standard tau, ni dia tambah, Aveta ni dia tambah. Dia guna back Boss GV. Aku beritahu barang yang dia upgrade lah. RCB S1 14mm tak silap aku. Depan dan belakang, bar and mirror. Itu adalah upgrade yang telah dipasang oleh Aveta untuk motor ni. Belakang punya view dan depan punya view. So tak ada nak cakap banyak. Dia punya windscreen non-adjustable, 7-inch TFT meter, non-touchscreen. Betul dekat belah kiri sini ada punya setting butang. Ini high beam, low beam, pass, signal, horn. Sini belah sini adalah kill switch, hazard light, engine start. So kalau korang nak start kan, korang kena double stand. Korang tak, kalau stand ni ke bawah, korang tak boleh hidupkan motor. Dia kena atas. So boleh. So inilah punya engine dia. Lampu belakang, lampu depan, nampak dia punya projector dan DRL dia macam X. So signal dekat situ. View dia versi sini. Ini memang ada box. Nampak? Kita pergi dekat dia punya TFT lah, control meter. So dekat dia punya switch, dekat dia punya meter ada beberapa setting. Dia simple je, the meter is very simple. Kalau korang nak pergi kat setting, korang kena pergi scroll kat sini. Korang pergi setting, korang tekan set, dia akan masuk dan dia akan tunjuk apa yang ada kat setting. So this is tire function. This is untuk korang punya TPMS lah. Dia kena learn dulu. So baru dia tahu kena isi. Tak silap aku tak ada TPMS, tapi tak silap aku korang kena isi angin, lepas tu dia akan learn lah. Tapi kena double stand. Sini ada punya information lain. Sini dia punya jam. Ini adalah adjust dia punya day or night. This is the TCS kalau korang nak on off. Language, ni KM ke miles. Ni kalau ada faulty. Ni maintenance and factory reset. Tu je. So kalau nak keluar tekan M.
Dia akan bunyi dan kau akan scroll lagi untuk dapatkan benda-benda lain. Dia boleh link kepada handphone korang. Dia ada dia punya dengan e-Wailing app ni. So, kalau nak connect, reconnect, dia akan connect dan terus connect. So dah connect. So sini korang boleh pergi ke screen mirroring ataupun navigation. Navigation dia masalahnya dia kena ni, tak silap aku dia kena registered, kena bayar. So sedikit masalah lah. So kalau macam ni aku akan guna screen mirroring. Tapi screen mirroring dia sedikit bermasalah. Dia sedikit lama broadcast. So dia akan macam ni. So kalau korang nak vertical pun, kalau kau masuk Google Map kan, mana map? Google Map. Ni Google Map. Dia akan jadi macam ni. Sedikit susah. So kalau kau vertical kan, dia akan jadi tak cukup lah. Dia sedikit tak compatible lah kalau mirroring. Tak macam Viper, tapi ini model yang lama sikit. So kita exit screen mirroring. Sini adalah kalau dia tunjuk satu lagi screen menunjukkan TPMS ya. Ini adalah dia punya kamera. Okey, kau akan pergi ke app dia dan kau akan pergi ke DVR atau front view video, dan ini adalah video-video yang ada dekat dalam kau punya kereta, dekat motor. Ini dia cerita retro playback. Terang sangat tak nampak. Tak apa, aku akan download dan aku akan so korang boleh terus download dan dia akan download masuk ke phone. So itulah dia punya dia akan download dan dia akan masuk dekat sini. Ni download. So aku akan share kat korang macam mana dia punya quality lah nanti. So nanti korang nampak. So itu dia. Dia ada kamera depan saja, which is di sini. Dan belakang memang tak ada. Tempat letak pun tak ada. Okay, itulah dia punya sistem. Okay, dah pergi ni punya dia punya dashcam. Kita akan tengok yang standard punya ni lah. So kat standard punya meter dia ada punya voltage to battery, temperature engine, wifi signal. Ini adalah kau punya temperature. Sini ada tayar punya TPMS, engine light, ABS. Ni adalah menunjukkan bahawa kau punya DVR ada berjalan. Dia ada RPM, odometer dan mileage, trip A. Dari satu trip saja. So yeah, that's overall yang ada dekat dia punya function lah. So untuk compartment dia,
dia ada 3 compartment. Satu yang depan ni, this is tak ada sangat lah. Nak letak phone ni boleh lah, tapi kalau nak letak botol air tu berat sikit lah. Dia sedikit kecil lah. Kat sini pun ada juga, boleh masuk phone macam ni, tapi dia sedikit kecil lah bagi aku. Dan sini adalah depan charger dia. Korang nampak ada Type A dengan Type C. Kita tengok dia punya seat punya compartment. So seat dia, compartment dia tak besar, tapi boleh muat satu full face punya helmet lah. Tapi aku kena letak macam ni. Kalau aku letak macam ni, tak lepas. So kalau aku terbalik kan, macam ni pun tak lepas. So kalau aku menyindingkan macam ni, baru okey. So tu muat untuk satu full face helmet. So kalau macam ARC punya helmet tu memang muat lah. Ni ARC full face. So yang medium size punya full face okey. Berat motor ni 165 kilo, 12 liter fuel tank. Dan dia punya berat tu, kalau korang tak biasa bawa skuter, motor tangki dan skuter besar, dia sedikit berat lah. Kalau korang daripada motor Nova 160 atau Viper ataupun mana-mana motor bawah 175cc, motor, kalau korang pergi beralih ke motor ni, korang akan rasa berat sikit lah. Okay, sitting position dia memang relax sebab dia ada beberapa stage. Satu kat situ, kaki boleh letak situ dan kaki kat situ. So kat highway memang relax lah. Ini adalah passenger punya foot pad. Buka lah. Yep. Okay, let's see the sitting position. Ni dia. Memang okay, not bad. Ni boleh letak macam ni. Memang relax lah macam ni. Okay, bagi turunkan motor. So aku tinggi aku 170 cm. So menjengkit kalau aku duduk sini. Kalau aku depan flat foot lah, tapi kalau belakang macam ni, dia menjengkit sikit lah. Dia berat dia most of it dekat tengah-tengah lah. Handling masa dekat jalan, masa dekat jam, dia sedikit berat compare dengan Viper, Nova. Sebab motor cc besar kan, 250, so engine dia lagi berat. So so jom naikkan balik. Tak silap aku, kalau side stand kau tak boleh on. Oh boleh, tapi dia takkan, kau boleh tekan tapi dia takkan hidup. Kau kena off side stand, kau boleh hidup. Lepas tu mati. Nak naikkan ke atas sedikit berat, bontot dia berat. Okay. Jadi itulah overall details pasal dia punya spec, dia punya berat, dia punya sitting position, dia punya compartment. Kalau korang nak beli motor ni, beli box lah. Tapi jangan beli box ni tak best suit. Aku tak suka yang model ni sebab kan dia macam dia punya locking mechanism tu tak begitu menarik. Ni cantik-cantik tapi aku tunjuk ke korang. Buka. Ni barang-barang lah. Ni 39 liter. So ni barang-barang aku kan. Aku letak aku punya jaket ni, baju hujan. Tapi dia punya locking mechanism ni macam tak lama ni. Ni plastik ni. So kalau kau nak tutup macam tu, kena tolak. Baru lock. Jangan beli bot ni. Bot ni tak best. Okay, dari begitu off kan. Aku tak suka handlebar 4 mirror ni. Ni aftermarket sebenarnya. Sebabkan dia belakang ni,
dia punya coverage untuk tengok belakang tu kurang sikit lah. Tapi cantik-cantik lah, tapi tak, functionality tak begitu bagus lah bagi aku. Engine respond dia okay, biasalah 250. Kau memang cukup lah power untuk overtake. Top speed aku try lagi. Mungkin aku rasa ramai dah buat top speed, so tak perlu buat sangat lah. Handling sedikit geli-geli bila aku bawa 13 nak naik 14 tu kan, rasa geli-geli sikit belakang dia. Aku tahu yang motor-motor 250 daripada China dia ada masalah silent push. So dia ada macam push dia sedikit tak padat or something like that. Kau kena tukar silent push, then dia punya handling lagi belakang tu tak goyang lah, macam tu lah. That's another issue lah. Tapi itu benda boleh buat, tak apa. Dia punya windscreen memang tak ada function. Adalah function, tapi bila aku bawa dia, aku punya kepala, dia punya angin dia akan pergi betul-betul kat aku punya visor. So bila dah kena kat visor, dia ada macam turbulence dan menyebabkan visor aku dalam tu banyak angin. Macam mana cakap, dia terlebih angin. So dia tak best lah. So siapa beli motor ni, buat windscreen yang tinggi sikit. Aku harap diorang ada adjustable lah, tapi ni this is non adjustable. So there is a fixed one, so kau kena buka ni dan then ada screw, then pasang yang baru. Dan bahagian ni aku tak tahu apa function dalam ni. Tengok, tak ada benda. Adalah aftermarket, ada orang tak mirror kat sini ataupun tak signal kan, tapi signal dah ada kat sini. Yang ni macam adalah tak cermin ke apa kan. Yalah, aku tak tahu kenapa dia orang ni. Aku tahu dia copy daripada Yamaha, tapi buang je lah benda tu, tak function. So itu dia. Harga 14,388 yang masa keluar. Ada yang Nordic Blue tu harga dia 14,888. Antara 250, motor 250 yang harga sedikit tinggi juga boleh tahan lah, medium. Sekarang ni 13,000 pun korang boleh dapat 250, skuter 250. Sama enjin, just sedikit berbeza daripada sitting position dan kegunaan lah. Tapi ini adalah daripada Aveta. Dia ada satu lagi, Aveta Vanguard, which is 250 juga, V2. Yang tu aku tak try lagi, tengoklah macam mana. Tapi maybe lagi baik daripada yang ni ke atau tu, aku tak pasti. Sebab dia punya function pun lain. Ni is a maxi scooter. Yang Vanguard tu adalah macam adventure scooter mix together dengan maxi scooter, something like that. Aku rasa aku tak nak cover banyak sangat, sebab overall ramai dah buat review pasal ni. Handling tayar belakang lepas dia tukar ni, dia aku rasa lepas dia guna RCB punya mono belakang, sedap lah. Dia sedap. Kalau aku tak try lagi yang original, so aku tak boleh compare. Tapi nak katakan suspension untuk yang mono belakang ni lagi sedap lah. Tetap. Kalau yang original tu aku tak tahu macam mau buai ke apa, dan aku tak boleh nak komen lah. Tapi sejak guna yang ni rasa sedap. Ni fully adjustable tak silap aku. Yes, fully adjustable. Dia boleh adjust soft, hard, rebounds, all those things lah. So ni tayar dia CST. Motor ni dah 4,988 kilo. So kat sini kita boleh tengok dia punya wear and tear lah. Walaupun dia baru keluar bulan 12 tahun lepas, bulan 10 tahun lepas. So boleh tengok lah dia punya ni. Korang tengok dia punya quality. Kat sini korang boleh nampak lah dia punya quality. I would say dengan harga dia, sebab kalau kau nak compare dengan yang brand Jepun, harga dia nak dekat 2 kali ganda kan. So not bad lah. Tak ada benda yang tercabut lagi. Hard plastik. Dia punya ni fuel cap 12 liter. Tarik sikit baru keluar. Dia punya ni, dia ada dia macam tu je lah. Secure.
sekali. So ya, itu je untuk kali ni. Ramai dah buat video pasal ni, jadi aku nak cakap lebih lanjut tu tak ada lah. Tapi memandangkan motor yang aku dapat ni, usia dia dah nak dekat 5,000 kilo, so kita boleh tengok dia punya tire and wear lah. Overall brake dia sedikit lembut, walaupun dia guna RCB punya pump, tapi aku nak dapatkan full stop tu aku kena tarik dalam sikit. So walaupun dia 4-port caliper kan, tapi dia cengkaman dia tak begitu padu lah. Sebab selalunya kalau yang sensitif tu kau tekan sikit dah berhenti, tapi ni kau tekan dalam sikit. Lagi satu dia punya ni throttle ni dan panjang tau, macam satu putaran. So kalau kau nak full throttle, macam maybe normal kot, tapi aku tak tahu. Aku rasa macam terlalu kau kena ambil dalam ni, lepas tu baru rasa selesa. Jadi kalau ambil macam ni, kau kena kau pegang macam ni kan, masa kau kena dalam lagi. Sedikit panjang lah. Sedikit panjang lah. Ya, itu je. Adakah kalau kau ada duit aku nak beli motor ni? Susah sikit lah, sebab sekarang ni pun dekat market untuk skuter 250 banyak je option korang dalam harga range dia 15,000 ke bawah kan. Banyak gila range, banyak gila option untuk 250, dan dia menggunakan enjin yang sama. Storage pun lebih kurang sama. Penggunaan pun ada MSC, ada Adventure. So terlalu banyak option sekarang. Tapi siapa yang minat untuk dapatkan motor macam Yamaha, korang boleh try lah motor ni. Sebab dia punya barang aftermarket pun aku rasa dia boleh kacau dengan Yamaha. So tak ada hal lah. Ya, aku rasa itu je untuk kali ni. Ini adalah video walk around and tengok. Okay, bagi aku hidupkan enjin. Kita tengok dia. Ini dengan dia punya lampu. Kita hazard light plus high beam. Ni high beam. Ni sinar belakang dia. Ya. Itu je untuk hari ni. Macam biasa, komen, like, subscribe. Assalamualaikum.